Subhanahu wa ta'ala menggandingkan antara taat pada Allah, kemudian Allah Ta'ala perintahkan wa bil walidaini ihsana. Buat taat pada Allah, kemudian Allah Ta'ala perintah apa dia? Buat baik pada mak bapak kamu. Lepas taat pada Tuhan, buat baik pada mak bapak. Ganding, dekat. Tidak sebab lain tu, jadi wa bil walidaini ihsana. Buat baik pada mak bapak kamu. Kerana bahawasanya buat baik pada mak bapak ni antara jalan-jalan buat baik pada Tuhan. Kerana buat baik pada mak bapak antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kamu pada mak bapak. Tahu tak? Uffin itu maksudnya tu. Dia kata kan? Maksud mak bukan. Kita buat bunyi cukup. Mak cakap kita, tanya kita, itu pun namanya telah mendahkan ibu bapa. Banyak orang ingat fala taqul lahum maksudnya mak ni dah. Kecil sikit pada tu. Mak ada cakap-cakap dia sembang kita. Tak ada bertunjuk apa-apa berjawapan yang baik. Itu pun maksudnya melakukan dosa. Dia sebut lah. Mak sembang. Malah dia. Mak pun cakap. Tu Allah kasih. Sekecil itu buat kepada mak bapak. Itu berhak.